Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana telah diberi keizinan dan peluang untuk kita menjalani ibadah puasa pada tahun ini. InsyaAllah pada pertemuan kita di slot Short and Sweet Ramadan pada kali ini, saya suka untuk berkongsi berkaitan dengan wanita yang mengalami haid pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada sesetengah wanita yang mengalami haid pada bulan Ramadan berasa sedih dan kecewa. Contohnya, mereka mengalami ataupun kedatangan haid pada akhir ataupun penghujung hari atau penghujung Ramadan. Kenapa? Pada pendapat mereka, merasakan mereka tidak dapat mengambil ganjaran daripada bulan Ramadan tersebut. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ini adalah satu pandangan dan pendapat yang silap ya. Sebenarnya wanita yang kedatangan haid adalah merupakan satu ketetapan ataupun kita panggil fitrah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan serta muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya suka untuk berkongsi satu kisah yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha telah pergi mengerjakan haji bersama baginda. Dan apa yang berlaku ketika itu ditakdirkan Sayyidatina Aisyah mengalami ataupun kedatangan haid. Jadi ketika itu Sayyidatina Aisyah berasa sangat sedih dan sedikit kecewalah. Namun perkara ini telah diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah SAW dengan cerianya berkata kepada Sayyidatina Aisyah, sesungguhnya keadaan ini ataupun wanita yang kedatangan haid merupakan satu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Hawa daripada keturunan Nabi Adam. Maka nasihat Rasulullah kepada Aisyah lagi, jadi Rasulullah nasihati, maka jalanilah apa yang dijalankan oleh orang yang mengerjakan haji kecuali melakukan tawaf di Kaabah. Jadi kalau kita lihat peristiwa yang dialami oleh Sayyidatina Aisyah dengan wanita yang mengalami haid pada bulan Ramadan hampir sama kan. Maksudnya seolah-olah bila kita kedatangan haid, seolah-olah kita terhenti ibadah kita. Tidak ya. Jadi walaupun wanita yang kedatangan haid tetap boleh melakukan amal ibadah seperti biasa. Jadi secara kesimpulannya, la tahzan, wahai kaum wanita, jangan sedih. Jangan sedih dengan kedatangan haid pada bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah itu sangat baik. Dan bahkan wanita yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan kerana kedatangan haid, sebenarnya mereka mendapat pahala. Sebab apa? Sebab mereka sedang mentaati perintah Allah yang tidak berpuasa kerana sedang kedatangan haid. Jadi itulah sedikit perkongsian saya untuk slot Short and Sweet Ramadan pada kali ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.